Assalamualaikum semua. Bersambung lagi vlog kami kali ini, Riyad Restu part 2. Tak ada apa-apa lah. Dah makan. Boleh makan lagi ke? Selesai je mandi pagi tu. Anak-anak ni semuanya dah bersiap-siap. Kemudian anak-anak ni nak pergi ke Dewan Makan pula untuk makan tengah hari. Alhamdulillah, menu makanan dekat sini memang meriah. Bukan je ada lauk berkuah, siap ada sayur, siap ada buah, siap ada pencuci mulut lagi. Sambal belacan dengan ulam pun ada. Tengok tu dalam pinggan Kak Cik tu penuh dengan ulam. Kak Cik ni memang suka sambal belacan. Memang favourite dia. Ayah apa tu? Jerawat ke tu kamu? Bukan. Ni lo apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Ayah. Kati makan ni kan, nanti makan. Tapi abang kamu saja. Apa ayah? Saya bagi kamu saja. Kami suruh rakam. Yuk, rakam kamu saja. Tak payah. Juga lain kali je. Kau nak pergi ke? Ini boleh buat empat. Tengok, apa tu? Ini jantung. Ya. Ya. Jantung apa? Jantung ayam lah. Ada ayam. Ada pula. Ada ayam kan? Ni apa? Kak Mina apa? Sirap. Jom kita ikut Bante. Bante nak bawa kita pergi tengok ikan. Katanya ada ikan besar. Kau naik bukit pula dah lah. Jomlah kita ikut Bante. Mana? Apa saja jauh sangat? Kak Cikgu tu nak pergi. Sekarang nak pergi kolam ikan. Banyak. Wah, besarnya. Besarnya. Tapi ikan kau tak boleh makan kan? Tak boleh lah. Tak mana boleh lah. Lah betul lah Bante cakap ada ikan besar dekat sini. Itu ikan koi. Kira ikan hiasan lah. Tak sangka pula ada kolam mini dekat sini yang ada ikan koi ni. Bukan. Yang tu yang tak tahulah hayu apa.
Jomlah kita ikut Kak Long bawa kita jalan-jalan ni, tengok kawasan sekeliling dekat Riak Restu ni. Disebabkan saya kurang sihat, tak boleh banyak berjalan dan tak boleh jalan jauh. Jadi minta tolong pada Kak Long lah untuk mengambil video merakam keadaan sekeliling dekat Riak Restu ni. Makanan yang anak-anak ni ambilkan tu, itu untuk saya lah tu. Waktu saya tak sihat, jadi anak-anak lah yang ambilkan makanan untuk saya. Terima kasih pada Kak Long, Kak Angah dan anak-anak. Dan terima kasih pada pihak pengurusan makanan Riak Restu. Alhamdulillah. Dah selesai dah urusan makan anak-anak ni semua. Apa lagi, semuanya pun menuju ke kolam mandi. Nak mandilah pula. Terima kasih kepada suami, kepada kawan saya dan anak-anaknya yang turut sama mandi dekat kolam ni. Dalam masa yang sama dapat juga menemani dan dapat juga tengok kat anak-anak saya mandi dekat sini. Sebab abinya ada program. Saya pula dekat bilik je sebab saya tak sihat. Tapi bagi jugalah anak-anak ni mandi. Sebab tak ada buat apa-apa pun petang tu. Lagi satu sebab malam nanti kami semua akan dihantar pulang ke rumah oleh suami. Disebabkan esok kami ada urusan lain yang perlu dilakukan dekat rumah. Jadi kami tidak dapat terus berada dekat sini. Sedangkan program suami ni ada berbaki lagi 3 hari, kalau tak silap lah.
Selepas selesai mandi kolam, anak ni pun semuanya Oh, 9 tau. pergi ke dewan makan untuk makan malam. Oh. Mungkin inilah makan Yang tu? yang terakhir sebelum kami semua check out dan pulang. Tapi nanti suami akan kembali ke sini balik sebab masih ada beberapa hari lagi untuk teruskan program dekat sini. Tahun ke-7 ni. Tapi bila dia dah dapat dia macam belikan sedih lah kalau suami dah. Aduh, apa flash? Kalau bukan dia gunakan itu lah. Jangan. Oh, dia punya orientation. Semester kedua dia ambil satu kelas lain. Maksudnya 3 kelas dia ambil kan dia. Oh, dia suka tu. Dan jadi dia punya Wish, mata dia. Wih, mata dia macam. Wish, kau tak ada sini. saya nak angkat kan supervisor. Hai, apa saja sangat tu Dia mati. mesti jadi supervisor. Kenapa tak ada surat appointment tu? Wish, memang betul nampak macam first. Sebelum tu ada Bentang dalam bahasa. Oh, siapa Ada bentang dalam bahasa. sebenarnya? Oh, bagus. Suruh. dia tanya dah buat business dia lupa Jumaat. Lepas solat Jumaat dia nampak saya Cookies. Meow. Wish. Wih, jaga. Benda serius. Dia macam tiba-tiba Oh, macam nak naik kan? Macam nak naik. naik straight. Ada kan. Dah nak check out dah. Check out pukul 12 tengah malam. 12. Walaupun rasa sekejap je kami dekat sini, tapi banyak juga kami dapat merakamkan kenangan dekat sini. Inilah first time kami check out tengah malam. Mudah-mudahan program suami dekat sini dipermudahkan dan berjalan lancar sehingga ke hari terakhir program dekat sini. InsyaAllah. Sekian dulu untuk perkongsian kali ini. Jumpa lagi di lain vlog. Wassalam. Bye.